untuk jelajah Ramadan 2025. Untuk singgahan pertama kita berada di satu tempat yang cukup menarik, iaitu di Perubahan Peladang kawasan Benut. Ada macam-macam aktiviti lah. Orang duduk sibuk ni, ramai yang hadir ni. Jadi nanti kau kongsikan bersama dengan Omar apa yang menarik yang ada di sini. Okey? Persinggahan yang pertama di Johor ni, nampak tak? Semua dihidangkan dengan 2 ekor kambing. Narik dong nak buka ni sekarang. Berasa kambing lah kau mak. Dan ni sampai dekat Petron RNA Sempang Enggam. Alhamdulillah kat sini mendapat, orang kata, layanan yang terbaik lah daripada Petron. Siap bagi makan lagi. Walaupun lepas buka, dia berjamu lagi. Macam-macam ada kat sana. Moh kita tengok. Ada lagi yang ada kat situ ya. Meriah weh, meriah. Macam-macam ragang semua kat sini. Tu dia. Steady. Okey, sekarang ni kami berada di Maidin Mutiara ni untuk jelajah Ramadan di negeri Johor. Negeri pertama yang kita akan pusing satu pengunjung. Cantik. Kejap lagi kita tengok apa yang menarik ada kat Maidin ni. Okey. Odong-odong, kita sekarang berada di pusat jualan peladang. Tengok tempat dia. Umur nak stream tu, tengok barang-barang peladang dan sebagainya. Semua. Mau kita tengok benda yang menarik ada kat dalam Saya tak habis lagi ni. Selamat menjelajah ya. Ya. Saya teruskan jadi MC ya. Silakan. Baik, dijemput ke semua. Kari ayam gulai. Semua ada steady. Perfect. Odong-odong, kita dekat Kuala Lipih. Sekarang ni nak menuju ke Terengganu. Ni masing-masing ngisi minyak lah dekat Petron Kuala Lipih ni. Doa-doakanlah semoga selamat sampai.
Bodoh. Kita sekarang berada di Taman Tamadun Islam. Menarik tempat ni. Kan? Tu dia. Jadi Koma akan berbuka di sinilah untuk hari ni. Dan hari ni juga merupakan hari terakhir lah untuk kau. Ya. Lepas pada ni Sirih akan sambung pula untuk pergi ke Kelantan. Nanti kita tengoklah apa suasananya. Katanya akan naik tu cruise tu nanti. Tu dia. Bodoh naik cruise.